Bagi orang kata benda tu tak terlalu buatkan korang terbegik. Hai guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Dengan cheese ni, kau nampak tak? Mon Mukbang Channel, dung-dung-dung. Orang kata affordable. Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Dung-dung-dung. Siapa je boleh tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku daripada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai 7 bulan. So sekarang kan dah hujung bulan. Bila dah hujung bulan ni, duit pun dah semakin sikit. Kita nak beli makanan yang sedap pun tak boleh dah. So kita makanlah apa yang ada. So hari ni Mon nak makan nasi dengan berlaukkan ikan miskin ataupun ikan masin lah. Sebab kita nak tunggu gaji. Memang dah lama dah tunggu gaji, tak masuk lagi. Orang kata sotong tak berkembang. So kenalah tunggu sampai gaji. So bila dah gaji nanti baru kita beli makanan sedap. Macam biasalah kalau kita buat konten makanan ni, kita perlukan modal untuk beli makanan yang best-best. So tak apa, tak mau masa lagi, kita try makan nasi lemak bukan. Kita try makan nasi putih berlaukkan ikan masin ataupun orang panggil lauk miskin. So jom kita makan. So untuk pengantar korang, yang ni adalah ikan masin cap kapak. Ni dia paket dia ni. Ikan kering kapak. Ikan kering kapak ni harga dia RM4.5 je. Sangat murah lah. So tak apa, tak mau masa lagi, kita makan. Bismillah. Masin sangat punya ni. Aku ni jarang makan ikan masin ni, tapi aku dah janji nak buat konten. So kita buat je lah konten ikan masin ni. So kalau kau makan nasi dengan ikan masin ni and rasa tu begik, kau boleh juga makan nasi ni seputih ni dengan ikan masin campur dengan air hangat. Ataupun air som lah, kau campur sekali. Bagi orang kata benda tu tak terlalu buatkan korang terbegik. So makanlah. Bismillah. So aku dah makan dah. Sementara nak menunggu gaji. Nasi putih dan lauk ikan masin ni ataupun lauk miskin ni memang sangat sedap lah dan mengenyangkan. Sebab apa? Sebab aku nak makan benda ni sebab nak menunggu gaji. So kita buat konten nanti kena ada modal. So korang kenalah support video aku ni untuk orang kata apa, semangat and ada modal untuk buat konten-konten pada masa akan datang. So jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai 7 bulan. So assalamualaikum semua and bye.